Hello. Yup, korang nampak siapa ini? Kali ni kita akan cuba bertanya orang pasal podcast. Ya, kita cakap dengan orang. Aku baru tadi ada organisasi nama dia lah PPT ni ya, PPTG J betul Gigit dia. apa Gigit dia. Ada nak nyanyi kat kau ni. Kenapa Ada yang nak nyanyi kat kau ni. Ni orang ni nak nyanyi kat kau. Kenapa nak nyanyi apa? Oh, my man bro. Oh, man bro. Oh, bro. Jangan hiraukan dia orang guys. Dia memang macam tu. Okey, langsung saja kita. Dekat sini kita dah ada Nick dengan kamera, mikrofon. Kita hanya menggunakan mikrofon untuk bertanya-tanya dengan orang lain. 10 minit je lah aku buat video ni. Hello, Assalamualaikum. Yo, ya, saya dari PPTGM. Saya adalah agen tu. Saya kalau tak tahu apa PPTGM tu adalah podcast positif tanya jawab Malaysia. Saya salah satu dari itu. Saya nak bertanya dengan salah satu dari korang. Siapa nak tulis yes? Kalau nak, okey, ya. Ini yang bernama Aliu. Ayolah. Okey, ni yang baju biru ni. Okey. Sekiranya hutan dan semua pokok dari dunia ni hilang, contoh tak jadilah. Saya tanya soalan yang lain. Okey, semua kalau oksigen tak ada, berapa lama kita boleh bertahan hidup kalau oksigen tak ada? Betul juga. 1% tu antara kita tak kena timpa. Sebab oksigen kita ada dekat bumi ni sangat bahaya. Oksigen tu macam gravity. Jadi kalau tak ada, semua bangunan akan runtuh dalam langkau kita dan kita akan inahi lagi 1% sebab dia. Sebab apa? Sebab dia. Siapa? Dia siapa? Siapa? Dia lah tadi cakap sebab dia. Dia siapa? Entahlah dah cakap sana. Entahlah. Okey dah. Terima kasih dah nak podcast dengan saya. Terima kasih. Ada je lah. Okay, mari kita cari orang kedua guys. Itu guys. Hello, Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam, boleh belada. Kenapa ni? Cuba cerita kenapa. Saya nak didingin dan saya nak sendiri. Tak ada orang berkali. Album aku dah sampai Malaysia. Yeay. Tu lah. Terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Saya adalah salah satu ejen dari PPTGM. Betul lah. PPTGM. Betul lah. Tahu tak PPTGM tu apa? Tak tahu. Maksudnya apa? Podcast positif tanya jawab Malaysia. Okey. Saya adalah salah satu. Kalau nak masuk, kalau nampak tu dekat dada saya tu ada benda tu. Nampak tu. Macam Okey. Siapa yang nak bertanya dengan saya? Ni lah yang terbang je lah. Okay, Kenapa tiba-tiba gelak-gelak? saya nak saya nak Tadi saya tak podcast. dengar ke? Okey, saya nak podcast ya. Okey. Saya nak bertanya, Saya dengar ke tak? sekiranya
makanan tak ada, bukan. Sekiranya bertahan berapa lama untuk bertahan tanpa ada makanan? 3 hari. Okey, saya dengar tak Salah. Apa namanya? Bila kita tak ada makanan, Ada PC. kita hanya boleh bertahan antara 2 minggu, Dengar sangat. antara 3 minggu saja. Tadi saya nak kena soal siasat dia. Okey. Terima kasih sudah jawab soalan saya. Saya akan pergi dulu. Bye bye. Sama-sama. Bye-bye. Abang uji siapa pula kena. Jangan datang Atok. Atok penat. Weh, sudahlah korang ikut. Ni. Apa lagi? Ni, dia tanya. Apa? Dia nak saya. Ha? Nak saya. Saya apa tu? Dia nak tumpah macam burung. Saya tengah buat video ni tau. Tengah buat video ni lah. Ni ada ni. Ada video pula. Pergilah. Betul, tengah video. Terima kasih Sen dia okey. jawab. Nah, di video. Okey, kenapa? Penat je lah. Siapa lagi yang nak pergi guys? Ni. Pula ini orang adik. Orang api. Alah, dia pergi dah. Tadi ni. 1 tambah 1 10. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, bukan nama saya. Saya salah satu dari ejen PPTGM. Saya, kalau tak tahu, PPTGM tu adalah podcast positif tanya jawab Malaysia. Saya salah satu. Jadi, saya nak bertanggungjawab dengan secara positif, jangan negatif. Siapa yang ada voice chat ni? Awak ada voice chat? Ada voice chat tak? Okey. Jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Positif. Hey, positif. Okey, dekat situ je. Saya nak bertanya, sekiranya umat manusia tak ada, contohlah dalam satu saat semua manusia tak ada, tapi semua bangunan semua ada. Macam mana dunia ni? Diam, jangan gerak. Kalau nak donate, diam, jangan gerak. Tak ada dah, tak boleh lah. Tak boleh donate lah. Take me please. Kena pakai apa tu? Cepat. Kalau semua manusia tak ada, macam mana dunia ni? Tapi ada binatang. Fikirkan secara, bukan cara logika, bukan yang fikirkan saja. Sebagai kawan yang baik, saya bagi kad kawan saya untuk jawab. Sila jawab. Sebagai kawan baik dia mencari nama apa dia? Daniel. Daniel jawab. Mana ada orang sini nama Daniel sini. Hello. Ya. Tu suruh dia. Saya nak bertanya jawab dengan awak. Saya nak McDonald McChicken Bukan satu. dengar ni. Apa? Jawab secara positif. Positif. So saya nak Big Mac 1. Bagi Bukan. apa tu? Happy Meal 1. Kenapa orang dia pasal McD pula? Itulah guys. Jadi podcast ni pun bukan senang-senang, tapi memang susah. Aku ada kawan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saya adalah salah satu dari ejen PPTGM. Apa dia tu? Iaitu adalah podcast positif tanya jawab Malaysia. Saya nak bertanya jawab salah satu dari kamu. Siapa nak? Dua-dua boleh. Macam ni. Jombek. Okey, kalau dua-dua, maksudnya korang bersatu. Okey, jadi saya akan tanya soalan yang susah. Fikir berdua-dua. Boleh. Okey. Sekiranya manusia hilang
Dan tiba-tiba kiamat terjadi. Lepas tu selepas kiamat habis, tiba-tiba bukan tiba-tiba, terbentuk satu planet yang akan menggantikan bumi. Tak Nanti ada. contoh. Aduh, Terus ke alam barzah. susahlah korang ni. Ni bercanggah kat rumah ni. Bercanggah main lagi ni. Tukarlah. Yang lain lah. Teruskan. Tak ada gurau lah. Ni soalan lain lah. Penatlah korang ni. Okay. Oi, gurau oi. Tak ada lah. Penat lah. Soalan ni adalah matematik lah. Sebab korang berdua ni kan dah tua. Bukan tua sangat. Oi. Tak boleh pukul. Mana ada tu? Dah. Jaga-jaga. Macam korang ni macam dah dewasa. Korang berdua ni dewasa. Jadi bagi matematik yang susah sikit lah. Pasal bagi-bagi. Okay. Oi, matematik lah. Tak nak matematik. Kalau sejarah nak sejarah. Tak nak. Matematik. Tak nak sejarah. Satu nak matematik, satu tak nak matematik. Macam mana ni? Boleh. Matematik Okey. 10 tolak 5. Lepas tu tambah 3. Lepas tambah 3 kali 10. Mana boleh. Kalau ada kali, kena kali dululah. Dia kena ada kurungan ke tak kurungan tak ni? Ya. Okey, mula daripada awal macam mula. 10 kali 1. 10. Okey, 5 selepas 10 tak 10 tambah 5. Lagi aku yang tanya soalan math lagi. Han jangan lah. Aduh, korang ni susah lah. Dah lah. Itu kerja sekolah kau. Buat. Susah lah. Aku tak tahu nak jawab dengan diorang ni apa. Tu kan nampak tu. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Waalaikumsalam. Okay. Saya adalah salah satu dari ejen PPTGM. Kalau tak tahu itu adalah Mana rezeki kau? Apa? Benda apa? Apa? Saya adalah Kenapa, ejen kenapa? PPTGM, iaitu adalah podcast positif tanya jawab Malaysia. Saya akan bercakap dengan secara positif dan abang ni pun kena jawab secara positif, jangan negatif. Kau ni. Okey, saya nak tanya satu soalan untuk abang. Bumi kan What the dalam answer the question? Bumi kan dalam dia kan lava. Manusia boleh capai tak perut bumi? Tak. Betul. Tahniah, abang betul. Abang nak barang apa bang? Saya belikan satu barang. Saya belikan abang mikrofon tak bang? Tak payah. Tak payah. Okey. Tak payah. Gila. Abang nak bagi free betul. Aku boleh tengok konsepsi apa semua. Sebab dia Aku jadi tekan respawn tadi. Hello, Assalamualaikum Aku tekan warahmatullahi respawn. wabarakatuh. Sebetulnya aku tekan yang Hello, apa tu? hello. Yang stay for next respawn tu Bagi kan. saya Aku bercakap. tekan respawn tu. Ya. Bagi saya Alah. bercakap. Ya, cakap lagi. Oh, Okey. aduh adik. Lama tak jumpa adik. Apa cerita adik? Oh, ada Sihat? podcast kan? Yang ni yang podcast tadi. Macam mana boleh tahu? Macam mana boleh tahu? Ya elah nama kau itu dah. Okey dah, saya dah tahu kan tujuan saya apa. Saya nak tanya satu soalan yang senang je. Okay, go ahead. Yang mana ni soalan ni dah banyak kali saya jawab dengan orang lain. Orang lain pun tak tahu macam mana nak jawab dia. Tapi saya rasa korang semua ni boleh jawab lah. Benda apa? Barang teringan yang dah dijadikan beg berwarna biru. Ni udara kan. Udara ni, udara. Betul. Betul. Okey. Nyak. Adik, aku dah tanya nanti. Ya? Aku dah tanya. Okey je. Yang teka-teki. Dalam banyak-banyak baju apa yang buat kita penat?
Baju apa? Baju apa? Dalam. Kau tahu jawapan? Tak tahu, tak tahu. Dia Saya Kau tahu? Saya podcast Kau pasal tahu? tanya jawab je, pasal sains semua. Saya tak tanya pasal Tak. teka-teki. Tak, baju ni baju. Dalam banyak-banyak baju apa yang buat kita penat? Saya Tahu ke tak tahu? Tak tahu, tak tahu. Tak tahu jawapan? Tak tahu. Baju gi. Baju. yeah, I have one teka-teki. Okay. Okey, teka-teki apa pula? Okay, kenderaan apa yang paling tua? Hah? Kenderaan apa yang paling tua? Sekejap, tersedak. Jangan Google, jangan apa-apa, fikir dalam otak kau tu. Kereta apa? Apa? Dua chance. Apa tak tahu dah menyerah. Motor sebab pakai tongkat. Oh, motor. Motor kau pakai tu. Oh, motor. Motor sebab dia pakai tongkat. Okey. Yang lain ni kakak perempuan ni. Yang punya cermin dua itu. Siapa pula ni? Ni yang belakang saya ni tak nak. Serabutnya lah budak Thailand ni. Tak nak jawab. Ini. Thailand. Hello? Ni? Oh, ni. Weh, tolonglah weh, ada budak Thailand ni. Thailand. สวัสดีครับ Dia balas. Literally Thailand people here. Dah lah nak. Dah bye. Ini mic kau ni, vote again. Tak nak aku pergi menghibur. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, apakah korang berdua tahu saya? Tak. Okey, baguslah. Saya salah satu dari PPTGM. Okey, kalau tak tahu dah, kau nak tahu ke nak tahu saya tak kisah. Okay. Tapi ini adalah podcast ya, podcast tanya jawab. Saya nak tanya soalan, siapa nak dulu atau berdua? Tanya dulu soalan kita orang jawab. Okey, saya tanya soalan ke awak. Manusia punah, sisakan awak akan terjadi apa? Ambil. Manusia semua dah punah, sisakan awak je. Apa yang awak akan lakukan? Tindakan apa yang awak akan lakukan? Salah. Tak tahu. Dia cakap apa ni? Tak jelas lah. Aku pun tak dengar. Okey, saya cakap lagi sekali. Bila salah satu dari korang tinggalkan korang seorang je kat dunia ni, tak ada siapa dah. Apa tindakan atau benda apa yang korang akan buat? Ni lah. Matai. Sorry. Nak order. Tak ada Big Mac kat sini. Boleh tak jangan kacau? Tak ada Big Mac lah kat sini. Okay. Ramly Burger ayam special satu. Tak ada rib. Segaputnya lah dia ni. Okay. Tak ada Ramli kat sini. Di sini kata ada burger Ramli. Serius. Podcast. Kat sini Okay, podcast serius. Ayam kepal satu. Kat sini tak ada ayam. Dah lah. Aduh, penatnya lah. Boy, jangan ikut. Sedap. Penatlah layan. Okay, you main slow lah. Penatlah layan. Layan. Aduh, naik atas, lepas tu turun. Nama saya I Like VC. Ikutlah, saya pun dah penat lah. Dah makan lah. Belum.
Belum pergi makan tu. Big Mac 1. Ya Oh. Allah. Ini Cina ke apa Tak tahu. Aku Singaporean. Macam Korea tapi ada Malaysia, lepas tu Singapura, lepas tu Ada, campur Cina. Campur. Asal dari mana? Sekejap. Boleh mute pula. Buka balik. Mute buka. Dia kenapa dah dia ni? What? Tak ada apa-apa, nothing. Nothing. You umur berapa? Mau apa? Umur. Umur 12 tahun. You 12 tahun. You belum. Tak tahu. Kenapa? Cannot lah you. Girlfriend tak ada. Nah, saya mana? Saya stay halal. Halal tak boleh ada girlfriend eh? Memanglah kecil lagi. Oh, belum besar lah. Belum lah. Okey. Umur 18 tahun ke Memanglah atas. 12 memang kecil memang saya tahu. Ini macam orang Cina tapi Melayu. Ini Cina kan? Awak ni Cina kan? Saya campur, saya Singaporean. Singapura tapi macam Cina. Ya, Singaporean Cina. Ya Allah. Campur Malaysia. Ya Allah. Aduh. Allah Akbar. Lah Islam pula dah. Ya, bismillah. Boleh pula. Astaghfirullahaladzim. Mana ada astaghfirullahalazim. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. You tahu Cina? You boleh cakap. How ni? Hao ni apa tu? Ni hao ke? Ni hao ni. Hao ni jadi ni hao. Betul. Ni hao. Saya ajar you lanteng kong sai pao. Apa pula tu? Macam tu lah. You cakap dengan Vietnam. Lanteng. Cakap lanteng. Lanteng. Kong sai pao. Kong sai pao. Lanteng kong sai pao. Lanteng kong sai pao. Cakap dengan Vietnam. Kenapa? Apa jadi? Itu kalau suka tu perempuan Vietnam ni, cakap dengan dia. Okey. Awak tahu tak saya ni Okey. stay halal lagi. Saya halal lagi. Saya tahu. You know what is if? Saya nak bagi tahu sangat-sangat ni kat awak. Assalamualaikum. Sebenarnya saya bertadi ni tengah rekod video. Oh, bagus lah. Bagus pula. Selalunya orang kat sini takut tau kalau ada orang buat video. Ini buat video ni yang tadi lah. Podcast. Oh. Okey. Kat inventory ada ni. What the fuck? Hilang. Macam lambat Oh, damn. Hilang. Orang dah beli lah. Gampang weh. Alamak. Weh, buat video weh. Musuhan je. Buat video apa? Mak. Bang, ada TikTok. Bukan TikTok, YouTube. YouTube nama apa? Alamak. Rakin Roblox, lepas tu letak bendera Malaysia. Lepas tu kalau tak ada, letak nama ni. Rakin _ garis bawah tu underscore tu. Lepas tu Zarif _ Rakin tu. Contohnya Atuk yang pendek sikit, pendek. Tak, yang ni, yang letak bulat. Lepas tu Zarif letak garis bawah yang macam dekat highlight tu Lepas tu letak Rakin. Okay, faham. Ajulah dengan try gini tu. Bagi aku duduk. Weh, macam mana nak ikut?
tak boleh. Kan ada orang je duduk. Alah, tak apalah. Big night je lah. Bye. Tak apa kan? Tak apa. Panimu lah pani. Gila-gila. Aku baru nak belajar ni terbang. Belajar terbang. Aku nak duduk yang susah. Duduk. Wih. Sangkut. Tenggelam ni. Weh, macam mana? Berat sangat ni. Ni berat sangat ni. Weh, macam mana? Yang duduk depan ni berat sangat ni. Weh, macam mana? Kejap. Kau. Ayo. Aduh. Ni betul-betul tengah buat video ni. Buat video menyamar menjadi... Buat video betul-betul. Iya, betul. Sumpah. Tengah buat video ni lah. Hai korang. Ini orang random guys. Tak tahu dia... Saya tanya podcast ni. Jumpa dia dekat kat kafe sana. Abang, berapa lama dah main game ni? 25 Berapa lama dah main game Roblox? main game Roblox. Untuk hari ni 1 jam lebih. Ni buat video ni dah... Buat video. Kalau video ni dah 26 minit. Oh ya. Berapa lama dah? 26 minit ni. Tak kau terbang sendiri. Aku try seorang dulu. Try seorang lah. Itulah koyaknya. Tak jadi. Tu terbang tu. Terbang. Dia terbang tapi jatuh bawah. Tak pernah bawa tu. Bagus. Tak lah, tak pernah bawa saya tu. Kalau susah cuba. Dia buat beli ke apa? Tahu dia kata dia bosan. Dia beli kat mana? Weh, tolong. Buka lagi shop. Mana dia dapat tu? Oh, ini glider. Oh my god. RM300. Dia mana orang tu? Terjatuh tadi. Mana orang tu adik? Entahlah dah nak cakap naik boleh pula. Dah bayar nak cari orang random untuk podcast lagi. Atas semua. Apa? Atas semua. Entahlah, korang nampak aku tak tahulah. Dia ajak kahwin dah. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa pula? Jangan hiraukan. Saya siapa ke? Saya salah satu dari ejen PPTK pula. PPTJM. Iaitu adalah podcast positif tanya jawab Malaysia. Ni saya nak tanya jawab. Korang berdua ke salah satu dari korang? Siapa nak jawab dia? Salah satu dari Okey. Sarah. Kai. Siapa yang nak? Siapa nak? Tak apalah. Biar aku. Okey. Kai. Okey, saya nak tanya soalan. Okey, jap. Apa soalan tadi tu? Okey. Kan kiamat tu kan tak tahu bila. Okay. Bayangkan kiamat tu esok. Macam mana nak ada tak? Ya. Okey. Kiamat tu dah terjadi. Lepas tu selepas kiamat tu terjadi, tak ada cara kan untuk hidup. Selepas kiamat, macam mana dunia ni, bumi ni macam mana? Apa yang akan terjadi bumi ni? Bumi dia macam mana nak cakap? Aduh, faham tak kalau budak-budak punya tu? Boleh cakap pasal Bumi ni hancur. cakap je tak kisah, ikut je. Kalau mulut rasa macam bumi ni hancur, cakap je, tak kisah. Saya kata Bumi ni akan gelap lah. Lepas tu nanti kan petanda-petanda semua tu kan nanti Dajjal akan keluar kan. Semua tu. So macam nanti Dajjal mengaku Tuhan semua. Sebab kita kan waktu tu kan dalam keadaan yang lapar semua kan. So nanti Dajjal datang kat kita, offer bagi kita makan. So disuruh kita mengaku Tuhan. Tapi janganlah ambil makanan tu. That's why lah kita kena hafal surah Al-Kahfi 1-10, 1 sampai 10, 100 sampai 110. Sebab kita nak elakkan benda tu. Macam tu. Ini jawapan yang sangat-sangat sempurna. Lepas tu nanti ada lepas tu nanti kan kena tiup sangkakala. Semua tu nanti semua mayat dibangunkan. Semua lepas tu nanti
Okey. Itu je lah. Bagus. Saya ada saya ada berapa Robux? Saya ada 3. Saya boleh belikan awak 3 barang. What? Nak apa? Ada mikrofon, ada kamera, ada net. Ni mikrofon yang saya pegang ni. Nak mana satu? Macam tu je Nabila. Mikrofon ni ada kamera. Kamera tadi saya ada pegang tapi dah hilang dah. Tak ada, langsung tak ada dalam beg saya, semua tak ada, hilang dah. Saya nak gunting boleh? Gunting? Ha. Alamak 200. Gunting. Gunting ataupun kilat. Boleh tak? Kilat. Kalau itu dah lebih daripada robot saya dah. Oh, ya ke? Jadi maaf lah, saya tak boleh lah kalau yang tu. Jadi saya minta maaf. Apa tadi? Ha? Mikrofon. Speaker pula punya, kamera dengan mana ni net. Jaring ajaib. Jaring ajaib tu boleh buat apa? Nak pukul-pukul orang. Cuba buat demo. Nemo. Mana Nemo ke sini? Tak. Macam mana tunjukkan net tu macam mana? Saya ada net tu. Memang saya ada item net. Tapi saya tekan-tekan banyak kali, net tu hilang dah. Tinggalkan mikrofon je. Gitu. Kalau saya tengok kat inventory, tak ada pula inventory dekat phone ni. Dekat phone pula. Dekat ni. Tak ada inventory. Nak mikrofon lah. Mikrofon, okey. Tanya awak ada nampak Danny King tak? Ha? Ada nampak Danny King tak? Danny King? Danny King. Oh, nampak. Kat mana? Dia dekat ni, dekat air tadi saya nampak. Hai. Si. Entahlah ada lagi ke tidak, tapi nampak ada tadi. Sekejap. Apa nama? Betul juga sekarang. Nama dia Koi. Okey, sesuai perjanjian saya tetap akan bagi. Koi. Okey dah, saya dah bayar dah 10 robak. Fuyo. Mana Dapat ni? dah. Saya tak tipu tau. Saya cakap saya beli. Terima kasih, Dek. Ya. Terima kasih Terima kasih, sudah. Dek. Semoga dimurahkan rezeki. Ya, amin. Dah saya nak pergi dulu. Okay. Okey. Kau cuba jawab ni. Batu meletup. Sorry. Jangan tak boleh cakap, boleh tak? Saya kadang parah pada dia. Dia paling memalukan lah kalau dalam grup. Apa kau malu kan? Jahat dong kau. Tak tu. Aku cakap Ali, bukan kau. Aku pula dah spender aku tak elok cakap orang tu. Tapi in fact betul ke? History pun lagi buruk. Kalau yang dia jadi free. Aku memalukan ke? Orang semua memalukan aku tu. Orang like dia normal. Mana kau? Di waktu malam. Saya kat sini tak nak pasal podcast, tapi saya nak tanya satu soalan je. Ya? Nama abang kan ni Man Boy kan? Nama abang ni macam nama bukan apa macam orang yang saya kenal, tapi saya tak tahu siapa dia. Nama abang ni macam saya kenal, tapi bukan dekat sini. Dekat game sebelum saya ada voice chat ni, saya macam, tapi avatar tak sama juga macam abang. Dekat game kalian ke? Atau sama ke? Saya pun tak tahu dia siapa dia. Dia orang English, tapi abang orang Melayu. Okay. Nama dia sama je abang, Man Boy. Alright. Okey, dah bye. Alright. Apakah kita end ni guys? Dah 30 minit dah. Okey guys, sampai sini saja video. Sebenarnya aku dalam otak aku tu kau jayalah kak. Tapi tak baik pula Tak baik juga kalau kita buat macam tu. Baik aku belikan je.
Okay lah. Video sampai sini saja. See you be next time to my next video voice chat. Yeah. Bang, boleh cakap bye untuk viewer saya yang tengok-tengok video ni, boleh tak bang? Okay, bye semua. Okay, dengar tu abang cakap guys. See you be next time. Okay, bye. Abang tu wave voice lagi. Okay dah. Jangan lupa tengok sampai akhir, iaitu 35 minit. I have to there. And kau phone aku. I must to go over here. See you be the next day, the next time, and all the time. See you be next time. Entahlah, aku memang aku masuk sebut je. Dah bye. See you.